13 Januari 1971, lawatan pertama Perdana Menteri Britain ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1971, ketibaan Edward Heath, Perdana Menteri Britain, disambut oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, di lapangan terbang antarabangsa Subang, Selangor. Ini merupakan lawatan pertama oleh Perdana Menteri Britain ke Malaysia. Edward Heath juga berbesar hati menyumbangkan sebanyak $75,000 kepada tabung bencana negara. Lawatan singkat satu hari ini dipenuhi dengan perbincangan mengenai aspek keselamatan negara dan hubungan dua hala antara Malaysia dengan Britain. Pada 13 Januari 1971, Edward Heath berlepas untuk mengadakan lawatan ke Singapura.